Hai guys, kami sekarang sudah sampai di kawasan Port Dickson, Negeri Sembilan. Dan lagi sebentar lagi kami akan sampai di pantai Port Dickson. Dan kami berada di sini selama 3 malam guys. Ya, kami sudah ada di sini 3 malam. Dan mari kita meneruskan perjalanan kita menuju ke Teluk Kemang. Guys, kami sudah sampai di simpang Port Dickson, mengarah ke Port Dickson. Ya. Wih, ada lori tentera. tengok tu Majlis Convocation Politeknik ke-32. Oh, besarnya band. Oh. Tu dia guys. Ke-32 baby. Majlis Convocation Poli Teknik Port Dickson ke-32. Bayaran lebih mudah. Apa tu? ASEAN. Tentera. Kita pengurusi ASEAN Malaysia 2000. Kalau jalan dia. Oh, penting sangat lah. Dia mengalir ke Port Dickson guys. Kampung Sawah Sunggala. Mesti durian banyak. Durian dia. Sini ada museum sejarah. Saya durian lagi. Baik, banyak tentera. Tentera depan, repeat ke belakang. Dia buang. Di kampung. Kita tengok tempat menginap kita malam ini guys. Kita belum boleh masuk lagi. Tapi kita tengok dulu dari luar. Lepas tu kita pusing, kita makan. Sampai di camp tentera guys, tempat latihan tentera. Okay. Bandar Tentera Darat. Nah, ya. Nah, yang sudah dulu itu guys. Dah macam-macam. Ya. Sudah sampai kita. Oke, kami sudah sampai di tebingan laut Port Dickson. Cuaca dia sangat cerah guys. Tapi kita belum turun lagi. Kita tengok tempat kita menginap malam ni. Okay guys, kita dah lepas simpang di mana dah? Kita tahu simpang di mana. Ini ke? Simpang di mana? Beach Resort hotel ini kita. Guys, kami akan menginap di sini. Oke, bye.